Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ini kita akan bersara dalam siri Chemical dengan misi Organic Chemistry Made Simple. Seterusnya kita akan tengok soalan yang kedua. Untuk soalan yang kedua, dia kata the structure of amino acid which is 2-amino-butanoic acid is shown as below. So kita ada 1, 2, 3, 4 which is butanoic acid. Karbon nombor 2 ada amino group. Jadi compound P is formed when 2 mole of 2-amino-butanoic acid undergo condensation reaction. Maksudnya amino acid bertindak 2-amino-butanoic acid bertindak balas dengan 2-amino-butanoic acid yang lain. Jadi kita dapat tengok dekat sini akan berlakunya elimination reaction ataupun condensation reaction. Okay, so dekat bahagian carboxyl group sini kita akan remove OH dan kita akan remove H daripada nitrogen. Jadi bahagian sini kita akan copy balik macam biasa je. Okay, bahagian sini. And then CO itu akan melekat kepada NH. Okay, so NH salin balik macam biasa dekat bahagian hujung sini. Okay. Alright, so daripada 2 mol akan menjadi 1 mol. Okay, daripada peptide menjadi dipeptide. Okay, and they are linked together with a peptide bond yang menghubungkan antara satu amino acid dengan amino acid yang lain. So ini dikenali sebagai peptide bond. Okay, and on the next reaction, the reaction between the 2-amino-butanoic acid and sodium nitrite in hydrochloric acid at 0 degrees Celsius and left at room temperature forms a compound QRNS. So through the structure of P tadi kita dah tahulah daripada condensation reaction, ini adalah P. QRNS pula terbentuk daripada reaction with sodium nitrite in HCl. Jadi senang sahaja, daripada amino acid yang kamu ada, kamu react dengan sodium nitrite HCl 0 to 5 degrees Celsius. So ini sebenarnya adalah reaction antara sodium ini adalah reaction of nitrous acid test. Okay, kebiasaannya dia akan letak dekat dalam keadaan yang sejuk. Okay, bila dia dalam keadaan sejuk, dia akan dapat diazonium salt. Okay, itu yang dimaksudkan dekat 0 degree Celsius. Tetapi bila dia dah left dekat room temperature, bermaksud yang salt tadi tu dia dibiarkan dalam suhu bilik menyebabkan nitrogen gas terbebas. Dia akan bebas sebagai nitrogen gas. Okay, so that's why nitrogen is seen as the bubble gas release masa dalam reaction tersebut. Jadi bila nitrogen gas keluar, dia akan ada tempat kosong, positive charge dekat sini. Okay, so bila ada positive charge kat sini, yang pertama Cl- yang bertebaran tu boleh masuk, dapatlah haloalkin dekat sini, ataupun daripada OH, molekul daripada kat sini, HONO. Okay, ada OH minus tu dia boleh masuk ke sini, dapatlah sejenis alkohol. Ataupun kalau kamu expand structure tersebut, ada CH3, CH positif dan juga COOH. Sebab ada positive charge dekat sini, yang bond yang ini antara CH ni dia boleh masuk ke dalam, dapatlah alkin, supaya positive charge ni akan hilang. So that's why kamu akan dapat yang ini. Okay, so jawapan dia adalah kamu akan dapat nitrogen gas, tetapi dia adalah bubble gas release. Okay, so dia tak apa-apa penting lah, sebab dia akan terbebas ke persekitaran. So compound yang akan terbentuk adalah alkin, Cl dan juga OH daripada struktur asal ini tadi. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk soalan yang kedua.